Kopi kan, boleh kata minuman penyelamat kita semua. Tapi, pernah tak terfikir, ada tak cara lain yang lagi power untuk kekal bertenaga sepanjang hari tanpa risau pasal crash lepas tu? Jom kita bongkar 6 makanan super yang sebenarnya boleh ganti kopi anda. Okey, bayangkan ni, dah pukul 3 petang, mata tu dah start kuyup, kepala pun dah rasa berat, kerja yang berlambat tu rasa macam mustahil nak siap. Familiar tak? Mesti tangan tu auto capai kopi kan? Tapi betul ke kopi tu betul-betul membantu? Atau dia cuma tangguhkan je masalah sebenar? Inilah beza paling besar. Fikir macam ni, kopi tu macam pinjaman tenaga segera. Dia bagi awak power sekejap, gila cepat. Tapi lepas tu, crash dia lagi teruk kan? Makanan yang betul pula, dia macam pelaburan jangka panjang. Dia lepaskan tenaga tu sikit-sikit, slow and steady. Jadi, kita bertenaga sepanjang hari. Tak ada drama energy crash ni. Kita nak tenaga yang betul-betul tahan lama. Bukan yang pinjam sekejap je. Okey, so mana nak dapat bahan api power ni? Sumber nombor 1, datangnya daripada karbohidrat kompleks. Ya, ini dia rahsia sebenar untuk tenaga yang memang tahan lama. Dan makanan pertama dalam list kita, ubi keledek. Nampak macam simple je kan? Tapi jangan main-main. Ubi keledek ni sebenarnya satu powerhouse tenaga yang gempak gila. Nak tahu kenapa? So, apa magic ubi keledek ni? Senang je. Dia ada gabungan karbohidrat kompleks dengan fiber. Benda ni buat badan kita proses dia slow-slow. Jadi, tenaga yang kita dapat pun stabil je. Tak ada kejutan. Tak adalah tiba-tiba lemau. Plus, dapat bonus vitamin A lagi. Mantap! Alright, yang kedua pula. Ini satu lagi juara karbohidrat kompleks yang saya confirm ramai orang ada kat dapur tu. Apa dia? Oats. Yap, oats yang kita dah buat sarapan tu sebenarnya lagi power dari yang kita fikir tau. Oat ni serius, dia memang powerhouse. Sama macam ubi keledek, dia bagi kita bahan api yang slow release. Tapi, dia ada satu lagi senjata rahsia. Vitamin B yang banyak. Fikirkan vitamin B ni macam enjin dalam badan kita. Dia yang tolong tukarkan semua makanan kita jadi tenaga. Cekap gila. Okey, nak snack yang paling senang dan cepat untuk dapat tenaga? Nah, pisang. Serius, buah ni bukan setakat sedap, dia memang macam dicipta khas oleh alam semula jadi untuk bagi kita boost. Apa yang best pasal pisang ni, dia datang dalam satu package lengkap. Dia ada gula semula jadi yang bagi kita kick laju. Tapi, fiber dalam tu pula tolong break sikit. So, gula tu keluar slow-slow. Hasilnya, kita dapat tenaga cepat tapi tak crash. Lepas tu, ada kalium pula. Memang ngam untuk otot. Snack wajib sebelum atau lepas workout. Okey, karbohidrat dah settle. Jom kita masuk bab seterusnya. Kita nak tengok pula macam mana protein dengan nutrien lain boleh bina kilang tenaga dalam badan kita sendiri. Dan untuk kategori ni, hero kita. Makanan yang semua orang kenal, serba boleh dan sangat power. Telur. Jangan ingat untuk sarapan je. Telur ni kunci untuk tenaga yang stabil. Telur ni dia penuh dengan protein kualiti A punya. Kenapa protein ni penting sangat? Sebab dia tolong stabilkan gula dalam darah kita. Simple je, bila gula stabil, tenaga kita pun cun. Tak adalah rasa mengantuk lepas makan tu. Inilah rahsia nak kekal fokus dari pagi sampai ke petang. Okey, makanan seterusnya ni mungkin akan buat awak terkejut sikit. Sebab dia buktikan yang tenaga ni bukan pasal kalori je, tapi pasal benda-benda kecil yang kita panggil micronutrient. Apa dia? Kita cakap pasal bayam. Bayam ni contoh paling perfect macam mana nutrien boleh lawan rasa letih. Kalori dia sikit tapi dia kaya dengan zat besi dan magnesium. Dua benda ni ibarat spark plug untuk sel-sel badan kita. Tanpa diorang, sel kita tak boleh nak hasilkan tenaga. So, dia lawan letih tu dari dalam, dari peringkat sel lagi. Dan yang terakhir, jangan tertipu dengan saiz dia. Kecil-kecil cili padi. Kita ada biji chia. Kecil je kan? Tapi biji chia ni macam bom nutrien. Dia ada 3 kuasa besar. Omega 3 untuk otak kita, fiber untuk tenaga yang tahan lama dan protein untuk bagi kita rasa kenyang. Gabungan ni memang perfect. Oh, dan bila awak rendam dia, dia tolong bagi badan kita cukup air. Ini pun penting gila untuk elak rasa lesu. Memang superfood betul. Alright, dah ada 6 hero tenaga kita. Sekarang macam mana nak guna semua ni? Jom kita susun jadi satu energy playbook baru untuk anda. Okey, jom kita recap dream team tenaga kita ni.
Ubi keledek dan oat untuk tenaga maraton. Pisang untuk boost segara tapi stabil. Telur untuk kestabilan sepanjang hari. Bayam lawan letih dari dalam. Dan last sekali, biji chia. Package all-in-one untuk tenaga dan high besi. Lengkap! Jadi apa yang kita belajar hari ni? Tenaga yang sejati, yang tahan lama tu bukan datang dari kejutan sekejap. Ia datang bila kita bagi minyak yang betul pada enjin badan kita secara konsisten. Soalan saya untuk awak sekarang, mana satu makanan power ni yang awak nak cuba dulu? Tak payah tukar semua sekaligus, pilih satu je dulu. Mulakan perjalanan awak ke arah tenaga yang lebih stabil dan mantap. Start hari ni juga. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!